mereka mendapati bahawa orang-orang yang di sini semua mempunyai tong minyak ikan, dan juga mereka mendapati bahawa gliserin jerung boleh membantu sistem imunisasi badan, dan juga hasilnya adalah daripada minyak hati ikan hiu. Okey, ini adalah rahsia di sebalik minyak hati ikan hiu. Dan juga ini pakar mengatakan di sini sistem imun nelayan di sana sangat-sangat tinggi dan mempunyai amalan untuk mengambil minyak hati ikan jerung lah di sini, ikan hiu. Okey. Dan pernah tak kita tengok di luar sana terlalu banyak di tempat lain ataupun di farmasi yang menjual minyak ikan. Betul tak? Terlalu banyak minyak ikan di luar sana. Tapi adakah minyak ikan di luar sana sama dengan AKG yang berada di Hathaway? Itu adalah persoalan dia lah. Jadi sebenarnya ia sangat-sangat berbeza lah. Minyak ikan di luar sana mungkin daripada minyak ikan kod ataupun minyak ikan biasa, dan juga yang kita di Hathaway ni adalah dia punya kelebihan dia adalah minyak daripada hati ikan hiu, yang mana fungsinya adalah untuk meningkatkan kita punya sistem imunisasi badan kita, dan juga mengandungi alkyl glycerol. Dan juga dia hanya didapati daripada hati ikan hiu. Berbanding di luar sana yang lain, fungsi dia sedikit berbeza di minyak ikan yang lain. Jadi kalau kita tengok lagi di sini, kandungan AKG di dalam manusia sebenarnya terlalu sedikit. Kenapa? Kalau kita ikutkan di dalam contohnya di dalam sumsum tulang kita hanya terdapat 0.2% saja. Terlalu sedikit. Manakala di susu ibu hanya 0.1%, sel darah merah pun 0.01%, susu kambing pun sama 0.2%, dan juga limpa kita 0.5%. Terlalu sedikit sangatlah. Tapi nak dibandingkan dengan minyak hati ikan hiu ini, yang mana kita boleh mendapatkan 10 hingga 30% AKG di dalam minyak hati ikan hiu itu sendiri. Itu adalah kelebihan daripada minyak hati ikan hiu yang berada di syarikat Hathaway kita lah, daripada AKG yang berada di syarikat Hathaway. Jadi ini adalah contoh ikan hiu yang kita tengok di bawah tu. Ikannya taklah terlalu besar, hanya panjang dia lebih kurang 3 kaki saja dia punya panjang dia, dan juga besar dia lah, panjang dia lebih kurang 3 kaki. Dan dia juga tidak tersenarai dalam spesies terancam. Dan siapa yang memerlukan AKG ni? Sebenarnya AKG ni dia membantu juga untuk orang yang ataupun pesakit-pesakit kanser. Ini sangat-sangat membantulah. Saya ambil salah satu contoh, ada dalam saya, iaitu CD Tuan Haji Sabirin, yang mana beliau telah disahkan mengidap penyakit kanser berkit limfoma, iaitu kanser kelenjar darah. Dan juga pada peringkat awalnya sistem imunisasi tubuh badan dia kosong. Kenapa? Bila dia keluar je rumah, automatik muka dia akan jadi hangus, hitam, disebabkan antibody dia kosong. Tu yang tapi peringkat awalnya Tuan Haji ni, apa yang dia amalkan dengan pengambilan lebih kurang, saya tak silap saya, lebih kurang sepapan minyak hati ikan hiu ni sehari. Itulah yang dia amalkan, dan alhamdulillah hari ini bersama-sama kita di Hathaway pada hari ini. Dan juga seterusnya dia membantu menghasilkan sel darah putih dan juga platelet yang lebih banyak. Itu yang paling penting, dan juga mengurangkan kesan samping, kesan daripada rawatan kanser tadilah. Kesan samping ni maksudnya bila kita dah buat rawatan kanser ni secara tak langsung, dia bukan saja mematikan sel-sel kanser, dan secara tak langsung sel-sel yang lain akan terlibat samalah. Tapi
InsyaAllah dengan AKG ni tadi dia membantu menguatkan balik kita punya sistem imunisasi badan kita dan juga menghasilkan sel-sel yang baiklah. Dan juga kajian telah menunjukkan bahawa AKG juga membantu pesakit kanser dengan pengambilan AKG boleh mengurangkan kesan sampingan rawatan untuk kanser. Ini adalah daripada pakar lah. Dan juga seterusnya, siapa lagi yang perlu untuk AKG ni? Okey. Untuk orang yang mempunyai masalah berkaitan dengan arthritis ataupun contoh sekarang ni ibaratkan sendi kita lah. Ini sendi kita biasa bila dah terlalu lama, bila dah selalu menggunakan gerakan automatik, sendi kita akan menghilangkan kita punya bendalih ni. Dan juga ibaratkan macam ensel pintu lah. Ensel pintu ni bila dah lama tiap hari buka, lalas dia jadi loose. Dan juga dia kering minyak grease. Minyak grease ni untuk fungsi dia adalah untuk melancarkan pergerakan sendi kita lah. Jadi AKG ni tadi dia membantu melincirkan dan juga mengurangkan kesakitan serta bengkak di dalam sendi, iaitu arthritis lah. Arthritis ni kita jumpa bermacam-macam jenis arthritis. Ada yang sampai bengkok jari dah termasuk ke dalam. Itu adalah antara arthritis yang kronik lah. Dan juga di sini kalau kita tengok, penyakit autoimun yang disebabkan oleh sistem imun yang terlalu aktif, rheumatoid arthritis, AKG. AKG boleh membantu mengurangkan kesakitan dan juga bengkak yang disebabkan oleh jenis arthritis. Okey, kalau kita tengok di sini banyaklah peranan AKG itu sendiri. Dia banyak membantu untuk masalah berkaitan dengan arthritis itu tadi dan mengurangkan kesan ataupun kesakitan yang dihadapi oleh pesakit-pesakit arthritis itu tadi. Dan juga ini adalah kalau kita tengok siapa lagi yang perlukan AKG ni, iaitu untuk ibu-ibu sekarang ni, untuk ibu-ibu yang mengandung sangat-sangat memerlukan AKG ni. Okey, kerana apa? Kalau ikut di sini, sistem ni kalau kita tengok untuk baby tu sendiri, sistem imunisasi baby ni sangat lemah dan ianya tidak matang. Jadi, sistem imun bayi yang baru lahir ni dia masih lagi perlu belajar dan juga apabila berhadapan dengan serangan virus. Jadi, mereka ini tidak boleh bertindak sepantas orang dewasa. Maksudnya sistem imunisasi dia tak boleh nak tak boleh nak setanding dengan orang dewasa dan juga lebih berisiko dan lebih lambat untuk pulih. Jadi, kalau kita tengok di sini, ini adalah tambahan di dalam susu lah, tambahan AKG dalam susu formula. Ini apa yang saya gunakan untuk anak-anak saya, yang mana apabila anak-anak saya mengamalkan AKG ni, kalau sebelum ni dia selalu masalah dia kerap kali demam. Itu adalah masalah untuk anak saya lah sebelum ni. Contoh, duduk dengan pengasuh sebulan ataupun 2 bulan mesti ada demam. Okey, lepas sembuh ada yang lain masuk, lagi demam. Lepas tu setelah mengamalkan AKG ni, bila kita bagi makan ataupun dia bagi makan dia kunyah macam tu je, alhamdulillah sekarang ni untuk dia dapat demam tu sedikit. Itulah asbab susah untuk mendapat demam dan juga jangkitan virus di tempat-tempat ni lah, di tempat pengasuhan. Dan juga AKG ni juga membantu meningkatkan sistem imun dan juga kecerdasan bayi. Okey. Dan kenapa hari ni jadi hari ni jika AKG ni di dalam badan kita tidak mencukupi, maka badan kita hari ni senang dijangkiti oleh virus lah. Virus seperti sesama, flu dan batuk dan juga sinus. Itu jika AKG tidak mencukupi di dalam badan kita sendiri. Jadi hari ini tak perlu lagi lah kita nak pertikaikan. Ini adalah CJ halal yang telah dikeluarkan dan juga CJ halal ni pun dah lebih daripada 35 tahun. Okey, ini adalah CJ halal yang telah dikeluarkan untuk AKG tadi. Dan juga
ini adalah cadangan dos untuk pengambilan untuk orang yang dewasa. Dos yang dicadangkan adalah 3 hingga 6 gel lembut sehari, dan juga apabila keperluan khas dia memerlukan 6 hingga 12 gel lembut sehari. Dan juga untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 12 5 ke bawah 1 gel lembut sehari, dan juga kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke atas 1 hingga 2 gel lembut sehari. Ini adalah cadangan dos yang disyorkan di sini Dan juga saya rasa tak lengkap rasanya kalau AKG tak bergandingan dengan vitamin C. Okey, di sini ada satu lagi produk yang sangat-sangat power, iaitu vitamin C. Vitamin C iaitu ekstasi kompleks. Formulasi terunggul yang mengandungi bioflavonoid. Okey, ini adalah daripada Dr. Georgi, pemenang anugerah Nobel Fisiologi atau perubatan 1937. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, okey, sekejap. Jadi hari ni kalau kita tahu apa itu bioflavonoid. Okey, tahu tak apa itu bioflavonoid? Boleh tak komen? Boleh komen tak dekat chat? Okey, sini saya kupaskan sikit. Okey, biasanya bioflavonoid ni adalah kulit luar dan juga bahagian putih buah sitrus yang kaya dengan bioflavonoid. Contohnya daripada buah lemon tadi lah, buah limau tadi. Dan biasanya jarang orang makan benda tu. Sebab apa? Yang putih dia benda tu dia sedikit pahit. Yang biasa kalau kita kupas limau tu kan, apa yang terdapat dalam tu? Kita akan jumpa dia macam urat-urat putih tu. Itu adalah sebenarnya bioflavonoid. Yang putih tu. Biasanya kita tak makan. Kita buang je yang tu. Yang tu sebenarnya adalah bioflavonoid. Okey, manfaat dia adalah, manfaat bioflavonoid ni tadi, dia membantu menguatkan kapilari darah kita lah, ataupun salur darah kita. Dan yang kedua, mempertingkatkan keberkesanan vitamin C dan juga bekerjasama dengan vitamin C untuk penjagaan kesihatan. Okey, ini adalah kelebihan bioflavonoid. Dan juga sini saya nak share sikit keberkesanan ekstasi kompleks ini berbanding dengan vitamin C yang ada di luar sana. Okey, maksudnya di sini vitamin C kita ni adalah 4 kali ganda lebih bagus daripada vitamin C yang ada di luar sana. Bagus tu macam mana? Okey, bagus dia macam ni. Contohnya, 4 biji vitamin C di luar sana bersamaan dengan sebiji vitamin C di HTW. Okey, itu adalah kita punya kelebihan lah. 4 biji di luar sana bersamaan dengan 1 biji di HTW. Ekstasi kita. Itu kelebihan vitamin C yang terdapat di HTW. Okey, dan kalau kita tengok di sini, Okey, apa dia punya kesan dia? Okey. 3 manfaat utama bioflavonoid ni, dia membantu untuk menguatkan sel darah putih dan juga membantu untuk tubuh kita melawan bakteria dan juga virus. Okey, dia juga membantu untuk menentang radikal bebas dengan lebih berkesan. Ini adalah kelebihan bioflavonoid. Dan juga membantu untuk kurang mendapat sesama dan juga pemulihan dia lebih cepat. Ini juga hasil daripada kesan daripada bioflavonoid tadi. Dan juga dia membantu untuk menguatkan kapilari darah kita dan juga mengurangkan keradangan dan juga menggalakkan peredaran darah. Ini kelebihan dia yang yang seterusnya, kelebihan dia adalah membantu menghantar nutrien dan juga oksigen ke kawasan yang cedera dengan lebih cepat dan juga mempercepatkan pembaikan luka. Okey, kalau ada luka-luka tu memang sangat-sangat cepatlah untuk kita amalkan vitamin C. Dan juga ia membantu sama ada luka kecil, asam mulut dan juga pemulihan selepas pembedahan. Ini adalah kebaikan vitamin C kita pada hari ini. Jadi
Okey, ini adalah 3 manfaat dia, 3 manfaat kesihatan utama dia. Seperti yang dinyatakan sebelum ni, tekanan juga boleh menyebabkan kepada gangguan sistem imunisasi kita lah. Stres, maksudnya stres ni boleh menyebabkan sistem imun kita juga terganggu. Dan juga ekstasi tadi, dia membantu mengawal tekanan tadi daripada ekstasi membantu mengawal tekanan dan boleh membantu kita menstabilkan sistem imun kita. Dan juga ekstasi juga mengandungi loyang biologi yang mempunyai kapasiti antioksidan yang sangat-sangat kuat dan juga membantu membuang radikal bebas dan seterusnya menghalang kepada penuaan sel. Ini yang paling penting sekali. Siapa yang hari ni kalau nak muda ni, kalau boleh makan vitamin C tu lebih sikit. Itu adalah kita punya kelebihan vitamin C. Dia tinggi kandungan antioksidan dan juga dia mampu memberi untuk awet muda, untuk bagi kita awet muda lah. Dan juga ini adalah dia punya dos. Okey, dos yang dicadangkan untuk pengekalan kesihatan kita. Dewasa 2 hingga 4 biji sehari yang dianjurkan. Remaja 1 hingga 2 biji setiap hari. Dan juga kanak-kanak kanak-kanak boleh ambil setengah biji hingga ke 1 biji setiap hari. Dan apabila keperluan khas, dia memerlukan 4 hingga 8 biji setiap hari. Okey, untuk yang masalah berkaitan dengan sesama ataupun jangkitan, ini kena ambil lebih sikit. Maksudnya kena ambil 2 biji setiap 3 hingga 4 jam. Ini untuk orang yang contohnya kalau dijangkiti COVID ataupun banyaklah yang masalah terkena virus-virus yang di luar sana. Ini kena kerak ambil. Maksudnya 2 jam, 3 jam sekali ambil 2 biji. 3 jam sekali ambil 2 biji. Tapi antara yang terbaik dia, kalau dapat kemam, lagi bagus. Sebab kelebihan vitamin C kita ni, satu, yang hebat dia adalah dia boleh makan ketika perut kosong. Ni vitamin C kita ni. Kalau vitamin C lain, saya tak berani komen lah. Sebab boleh makan ke tak waktu perut kosong. Mungkin boleh dapat sakit perut pun, boleh jadilah. Tapi vitamin C kita di Activate boleh ambil ketika perut kosong. Itu adalah kelebihan vitamin C di Activate. Okey. Ini ada beberapa testimoni. Kalau kita tengok di sini, ini testimoni daripada produk lah. Okey, daripada Sibu daripada Sibu Sarawak. Maksudnya di sini suami dia dah hidap kanser prostat pada tahun 2015, terbaring kat katil je. Okey, selama 29 hari dan tidak bertenaga, tidak boleh berjalan. Okey, setelah ambil AKG ni selama 1 bulan, bacaan penanda kanser maka dia turun daripada 1,000 ke 300 lebih. Ini sangat-sangat luar biasa untuk masalah berkaitan dengan kanser prostat lah. Ini sungguh luar biasa di sini. Okey, dan banyak lagi testimoni kalau kita dapat lihat di sini. Antaranya bacaan darah semua bertambah baik. Okey, ini adalah pesakit kanser darah lah. Pesakit kanser darah yang dah melalui rawatan kemoterapi 2 kali, rambut gugur dan juga 3 jenis bacaan darah di bawah julat normal, termasuk antibody di dalam badan. Okey, apa produk yang digunakan adalah AKG dan juga ekstasi kompleks. Dan juga tambahan lain, produk-produk lain, Wheatgrass dan juga Probiofile lah. Okey. Dan banyak ni testimoni ni. Nak baca habis ke macam mana ni? Okey. Dan kita semak di sini lagi testimoni yang berkaitan dengan resedung kronik pun sembuh dalam masa sebulan. Apa yang diamalkan adalah dengan mengambil vitamin C dan juga AKG. Dan juga asma lah, asma kronik. Asma yang bergantung kepada alat sedut ni 3 jam setiap sekali. Mana selama 3 hari berturut-turut masih tak sembuh. Tapi selepas makan AKG 3 biji sekali je dah sembuh dan doktor terus berhenti gas sedut tu. Ni banyak testimoni. Ni yang baik untuk wanita mengandung. Okey, untuk wanita mengandung pun sangat-sangat bagus AKG ni. Dan juga masalah berkaitan dengan kulit. Kalau kita tengok sini, masalah berkaitan dengan eczema. Dan juga okey, ni masalah kulit. Ni yang baby ni, kita tengok.
baby ni pun kalau ikutkan masalah pun boleh tanya juga. Dia punya masalah berkeping-keping masalah berkaitan dengan ni saya kalau tak silap saya dia mandi dia buat mandi ataupun dia amalkan ni dengan pengambilan AKG dan juga susu baby selama 3 bulan pulih sepenuhnya daripada masalah kulit kronik. Okey. Dan AKG lah. Ni semua berkaitan dengan AKG. Jadi hari ni okey. Ingatlah hari ni kalau kita nak melawan satu-satu virus tu bukan benda yang mudah. Dan virus vaksin ni dia sebenarnya tidak berkuasa dan dia hanya boleh menghalang buat sementara waktu saja. Okey, vaksin ni dan juga bagi meningkatkan kita punya sistem imunisasi pada kita, kuncinya adalah satu je kunci dia. Dengan mari hari ini kita mulakan dengan MRTC 3 tambah 1. Okey, yang pertama sekali satu adalah membuang toksin dan juga bagi mengurangkan beban kepada sistem imunisasi badan kita. Dan juga yang kedua, menambahkan nutrisi dan memberi sel imun sebagai peluru yang mencukupi. Dan yang ketiga adalah melindungi perjalanan semula, penjanaan semula dan juga membina sel sistem imun yang stabil. Itu adalah langkah 3 tambah 1 lah, mulakan dengan MRTC 3 tambah 1. Dan sebelum saya berakhir, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sebuah syarikat yang sangat-sangat luar biasa, iaitu syarikat ITW yang telah bertapak di Malaysia dah lebih daripada 40 tahun. Okey. Dan seterusnya tak lupa juga untuk Presiden, founder dan juga executive chairman dan juga Presiden Mr. SLHO. Okey, dan juga seterusnya tak lupa juga untuk upline saya iaitu upline saya iaitu $1 Million Crown Director Nasrul Hadi dan Kak Josie. Okey. Dan tak lupa juga untuk ibu bapa kami di HTW, iaitu terima kasih diucapkan kepada $1 Million Crown Director Muhammad Jusri dan Siti Jamalia. Okey. Dan ini adalah pembakar semangat saya, iaitu tak lupa juga untuk isteri saya yang tersayang, iaitu Trista Crown Director Rafidah binti Aminan. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kelemahan dan juga kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, mantap. Okey, terima kasih pada Encik Baik kita. Okey, kesimpulan yang saya boleh buat di sini walaupun badan kita ada 2 vaksin, terima kasih belum kuatlah untuk melawan penyakit kerayaannya, cuma adalah proses pertahanan yang pertama Jadi menjalankan pada 25. Kita sihat kita harus menambahkan apa? Sistem imun. AKG dan HTC Dengan berpuas-hati ke dengan penerangan dan penjelasan daripada Trista kita Encik Faiz? Sangat puas hati. Encik Faiz kita. Nak tanya boleh tak? Sekejap Moya. Boleh tanya. Kalau ada apa-apa persoalan. Tapi Okay, kita terus MC terus. tanya lagi Encik Adi lah saya. Terus dulu MC. Okey. Terus saja. Okey, jelasnya di sini punca gangguan sistem kita punca gangguan sistem imun kita adalah disebabkan daripada ni lah, yang jelasnya daripada tekanan stres kita, yang
Dan jadi di sini saya sarankanlah semua warga-warga HTW mengamalkan AKG STC. Bila kita sihat, jadi bolehlah kita memperkenalkan produk kita pada prospek-prospek yang kita jual tentang kebaikan produk kita. Okey. Macam tu buka soalan dulu. So pada Moya tadi untuk speaker kita boleh jawab. Okey Kak Moya, kalau ada apa-apa persoalan, boleh usulkan persoalan Kak Encik Faiz. Assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada Assalamualaikum. MP dan Kak Moya, ialah seluruh kepada MP dan juga semua adik-beradik belaka. Gini, Mak nak tanya mengenai vitamin C tu, kalau kita Kak Moya. ada pelanggan dia ambil 5 biji sekaligus. Boleh tak 5 biji sekaligus 2 kali, pagi dengan malam? Sebab dia kata senang kalau makan 2 biji. Dia kata dia malas nak buat macam tu. Dia makan pagi 5 biji, malam 5 biji. Boleh tak macam tu? Sebab saya kata boleh kot. Saya bagi je lah. Dia nak makan gitu. AKG tu dia makan 5 biji sekali makan pagi. Persoalan Encik Faiz? Okey. Okey, dari segi pengambilan tu, kalau 5 biji serentak tu rasanya macam dia tak okey je boleh makan, tapi dia mungkin sedikit berlebihan jugalah sebenarnya. Dia bila terlampau banyak sangat pun benda tu dia tak boleh nak serak sangat. Dia tak dapat diserap dengan betul. Maksudnya penyerapan dia tu makan masa sikit. Jadi seeloknya yang diunjurkan ambil ikut dos yang dicadangkan tadi, tadi. Jadi dalam berapa biji, 2 biji. Kalau ambil banyak sekaligus, kalau boleh telan sepotong boleh telan tak? Tapi membazir. Sebenarnya membazir benda tu. Jadi kalau kita boleh ambil sukan 2 biji biar kerak kali tak apa Kak? Jangan ambil terlalu banyak sekaligus. Yang tu jadi masalah. Kalau ambil 5 biji tu rasanya lebih kepada membazir juga sebenarnya. Tapi kalau dia ambil 2 biji selang berapa jam 2 biji tu tak ada masalah lah. Boleh 2 jam sekali boleh lah. Tengok berapa jam sekali lah. Kalau dia tengok berkata pada masalah dia tak. Kalau masalah dia contohnya dia dijangkiti virus apa, memang perlu banyak lah. Perlu ambil 2 biji 3 jam 4 jam sekali lah. Kalau biasanya dia boleh ambil 2 biji 3 kali sehari ke. Tu yang terbaik lah. Okey. Boleh. Nanti bagi tahu balik lagi pengguna kan. Terima kasih. MDCD tu Amin. Mendoakannya. Amin Moya. Ya. Biasa mulut Moya ni masin biasanya. Kalau dia yang jadi habis tu. Ya Allah. Dah tak lama dah kan jadi MDCD tu. Ya. Moya pakai lekos. Moya dalam keadaan pakai lekos Maya tu biasanya mustajab. Amin. Amin. Okey Maya. Okey, menjawab masalah Jawab, nanti nak beritahu dia. Menangis macam gitu. Okey. Macam gitu. Kalah. Ada yang check lagi tak tadi? Saya tak nak baca tadi. Untuk masalah apa Okey. Daripada okey, yang untuk yang mengalami masalah resedung pun sama jugalah. Okey, 2 produk ni sangat membantu. 2 produk ni sangat-sangat membantu. Dan juga kalau boleh diselitkan yang antara produk-produk yang satu lagi yang terbaiknya adalah resedung ni adalah Vitaspring. Jangan lupa Vitaspring Vitaspring tu penting tau, sebab kita boleh rendam muka kita. Ada yang keluar ulat daripada hidung pun ada. Ini berkaitan dengan resedung. Ini adalah supportnya adalah AKG dan juga vitamin C. Tapi kalau boleh nak air hidrogen tu tadilah sebenarnya yang paling tu.
kesan dia cepat sikit. Ni dan pengambilan vitamin C dan juga AKG untuk yang masalah berkaitan dengan prosedur tadi. Ni Dr. Faiz menjawab di sini. Bagus. Ada lagi apa-apa ni? Moya tanya lagi. Ada lagi tak siapa-siapa ada persoalan dan kesalahan untuk diajukan kepada Encik Faiz? Okey. Mana Moya dah hilang lah. Moya. Nak lagi. Kalau bahasa misi tumbuk boleh tumbuk. Kalau dia orang tak boleh makan tertelang gitu, nak tumbuk. Blender ke? Blender ke Moya? Bukan, dia nak tumbuk, dia nak ricik, nak jadikan boleh je. Boleh Moya, boleh. Tapi yang penting dia tumbuk-tumbuk, dia kena makan. Jangan ditumbuk-tumbuk dia tak makan. Yang tu masalah. Makan kata besar, tak boleh telan, dia kata besar vitamin. Biasa juga kita jumpa orang yang masalah dia tak boleh nak telan macam tu. Dia rasa macam ada tekak, betul tak? Ada. Tapi kalau dia nak tumbuk, boleh dia tumbuk. Okey, Dia boleh lah. tumbuk syarat dia masuk mulut, minum lah, makan lah. Tapi jangan tumbuk, buang situ. Tu yang tak boleh tu. Tumbuk dia letakkan air vitamin lah. Vitamin spring dia kacau-kacau dia minum. Betul. Boleh. Boleh ya? Lagi cepat proses dia, penyerapan dia. Dia hacur lah. Dia hacur tu. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ya. Eczema. Yang masalah berkaitan dengan mana ni? Eczema. Yang masalah eczema ni, mana ni? Soalan. Okey. Soalan dia kalau tumbuk hancur dulu. Eczema. Okey, eczema boleh makan. Eczema pun sangat-sangat bantu. Untuk masalah eczema ni, kedua-dua tadi sangat-sangat bantulah. Vitamin C dan juga AKG. Dan juga untuk masalah berkaitan dengan gastrik pun, insyaAllah boleh kita ambil juga vitamin C ni. Berapa biji makan untuk eczema? Untuk masalah eczema ni sebenarnya Kanak-kanak kau boleh makan. Ni untuk eczema ni kanak-kanak kau orang tua ni? Orang dewasa ke untuk kanak-kanak, baby? Eczema? dewasa. Boleh lah dulu. Dewasa pun dewasa boleh ambil boleh ambil dalam 2 biji ataupun 3 biji. 3 biji boleh ambil 2 kali makan ataupun 3 kali makan pun boleh ambil di sini. Untuk yang masalah berkaitan dengan eczema. Dan juga tengok di sini lagi apa lagi? Gastrik. Berapa biji? Okey. Ada lagi tak? Nampak tak ada lah. Ada lah kan? Tak lah, habis lah. Biasa Mak Ayah je banyak tanya ni. Mak Ayah saya dah tutup dah tu. Mak Ayah. Okey. Untuk acid uric, acid uric tinggi pun sangat-sangat membantu jugalah untuk vitamin C. Untuk vitamin C. Kalau orang mengandung nak ambil berapa biji ni bini setiap tahun? Untuk orang yang mengandung nak ambil berapa biji? Apa tu? Vitamin C ataupun AKG? Okey. Untuk orang yang mengandung, ambil lebih sikit pun tak ada masalah sebab testimoninya ada di depan saya hari ni. Itu isteri saya sendirilah. Dia pun dia ambil vitamin C pun dia ambil dengan kadar yang 2 biji dan juga 3 kali sehari. AKG dia ambil apa yang dia amalkan, dia ambil 5 biji 3 kali sehari. AKG untuk ibu yang mengandung lah. Untuk tenaga untuk dia sebab dia pembawakan budak. Dia pembawakan budak, dia mesti kena ada tenaga yang luar biasa lah. Tapi macam saya pembawakan perut saja. Kalau untuk ibu mengandung, dia boleh kurangkan alahan ke Cepat Is? Untuk kurangkan? Boleh Ya. kurangkan alahan ke macam
Okey. Macam dia membantu juga untuk mengurangkan alahan. Macam Fida sendiri, alhamdulillah tak ada apa-apa alahan. Setakat ini tak ada apa-apa alahan. Tu dia punya kelebihan dia lah, vitamin C dan juga AKG tadi. Buat masa ni tak ada apa-apa alahan lagi. Okey. Kalau AKG tu backup sekali dengan baby dalam perut lah. Macam Baiz. Kalau kata untuk ibu mengandung, kalau kita makan AKG ni, dalam masa yang sama dia backup untuk kesihatan baby dalam perut lah. Ya. Dia secara tak langsung sebab ada juga yang mengandung tanya saya dia nak makan bukan AKG ibu saja yang dapat manfaat. Dia malah sama juga dengan baby yang di dalam kandungan dia. Maksudnya ibu makan, baby yang dapat hasil khasiat dia, baby akan dapat sama. Kita duduk di atas ni. Okey. Muka banyak jerawat macam bisa-bisa tu, saya syorkan vitamin C ni kena lebih sikit. Dan juga AKG ni tadi, AKG saya syorkan kalau boleh cocok dengan jarum, sapu dekat muka yang jerawat tadi tu. InsyaAllah membantu untuk kecutkan jerawat. Termasuk juga dengan siapa yang termasuk juga siapa yang terkena, contohnya terkena air panas, terkena minyak panas, ataupun yang berkaitan dengan panas-panas, tu cocok je terus kita isi vitamin isi AKG dekat tangan. Dia membantu untuk mempercepatkan proses kita punya penyembuhan dan juga dia tak meninggalkan kesan parut. Itu untuk AKG lah. Jangan bila dah seminggu dah kena baru nak isi, tak jadi. Maksudnya kena je terus isi. Maksudnya cocok buang air dia. On the spot lah. AKG on the spot. Kalau seminggu, itu tak jadi. dah lama sangat. Tapi mungkin untuk kesan penyembuhan dia, insyaAllah. Kalau boleh on the spot terus isi AKG tu tadi. Okey. Menjawab persoalan. Kita terus kepada tiap aktiviti MC ya. Okey, terima kasih MDCD. Thank you. Kita punya Trista CD Faiz. Okey. So, okey, untuk aktiviti kita pada bulan ni ya. Tak nampak dah slide ni. Ustaz, maaf ya. Asyirah. Alhamdulillah. Okey. Tiap Ewan untuk bulan ni 60. Okey, acara akan tak dihadir dan kempen pelancongan. Okey, untuk minggu depan ya, pada 29 bulan tu. Seperti biasalah Zoom kita bersama dengan Encik Hadi. Seperti biasa pada minggu depan pada hari Rabu 9 bulan tu. Inilah tajuk harga barang naik, gaji tak sama. Dan seterusnya BOP di Brunei bersama dengan Crown Director kita. Siapa? Haji Mak Jaafar dan Director Masni Haji Abdullah di Brunei. Tak payah baca alamat kot. Kena baca alamat sekali kan? tak payah. Okey, di unit 5 Blok C di Tok Ayat. Okey. Dan seterusnya kita di Johor bersama dengan Crown Director kita Siti Haja Majid dan Ruby Director Nuriha di Skudai Johor. Okey, seperti yang kita nantikan pada 1997 ni. Okey, motivation rally kita. Okey, acara terhebat yang kita tunggu saat-saat ni. Tiket cuma RM20. Semua dah beli ke tiket? Untuk motivation rally? Okey, 97 ni.
Okey. Okay, kita ada speaker-speaker kita yang hebat. Okey. Speaker Founder mestilah SLO. Okey, MD KCD kita Justina Palilu, Muhammad Jasni. Oi. Dan tak lupa juga dengan Kirsten Michael Chu. Semua speaker hebat yang akan ada pada hari ni lah, motivation rally pada 1967 ni. Okey lah, mari kita beramai-ramai dan kita kempen lah ya. Ajak siapa-siapa, Bawa ramai-ramai. prospek kita semua hadirkan diri pada beramai-ramai pada hari tersebut. Okey, dan seterusnya pada SW8 nak kita sebut ya, apa ni, Dream Cruise. Yang mana dapat tiket tu, kita cuba-cuba lah usahakan untuk dapat ke Dream Cruise. Tapi di sini dah ramai dah ya. Banyak suara dah dengar kat sini. Okey, terima kasih semua dah baca semua dan majlisnya. Jadi supaya kita beramai-ramai hadirkan diri pada 1967 ni, motivation rally. Dan tahniahlah pada yang dah milik, tapi masih ada peluang untuk siapa yang itu, tapi nak kena usahakan lah bagi cukup target, nak kena dapat target meneruskan untuk ni lah, join sekali ke Dream. Okey Encik Adi. Okey. Tanya. So, kita buat sorakan semangat. So, Sorakan hal TV. Okey, sebelum kita melaburkan tirai, seperti biasa, kita buat tepuk TV. Bagi yang tak buka audio tu, tolong buka ya. Kita nak buat sorakan hal TV. Okey, sedia ya? Sedia. Okey. Bosan. Okey, sedia. Encik Adi. Sedia. Dia lama dah, bilang. Dulu tangan. Okey, 1, 2, 3. Ya? Jadi. Oh yes. First time. Oh yes. Okey. Malah first time. Tak kena anak kata. Terima kasih Video semua. ni pun tak betul ya. Kita timbul. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, tanya.